Di Matematik tahun 3 muka surat 10, gunakan garis nombor untuk menjawab soalan. Bundarkan 2034 kepada puluh terdekat. Kita lihat, bundarkan 2034 kepada puluh terdekat. Mana puluh ni? Puluh. Betul. Okey. Kamu lihat sebelah dia. Okey. 1, 2, 3, 4. Okey. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Daripada 4 ni, dia terdekat dengan 1, ya. Kalau 5 ke atas, dia lebih dekat dengan 10. 5 ke atas. Faham? Okey, jadi 4 ni, dia sifar. Ya. Dia dekat dengan apa? 2004. Ya, 2030. 10. Okey. 2030. Dia dekat dengan 2030. Sebab apa? Dia 4. Ya. Okey. Kita sambung lagi. B. Bundarkan 5408 kepada puluh terdekat. Puluh mana ni kan? Sifar kan? Sifar. Yang sebelah dia, kau tengok sebelah dia 8. Okey, 8 dia lebih ke nombor ke sana. Jadi 5,000 berapa? Dia jadi berapa? 5. Okey. 5,000. 5,410. 8 dekat dengan 10 lah. 8 kan dekat dengan 10. Dengan 10 dia dekat. Okey. Okey, baik. Ini ya. Bundarkan 7,620 kepada ratus terdekat. Mana ratus ni kan? 600. Okey, 2 ni 2. Jadi dia lebih kepada dekat sebelah sini. Ni 700. 620. Dia punya jawapan 7,600. Sebab apa dia dekat dengan ni? Dia kalau 7,680, dia dekat dengan 7,700 sebab 8 ni. Faham? Sebab 8 tu. Jadi jawapannya sebab 2, dia dekat dengan sini 7,600. Okey, jelas? Okey, bundarkan 1,000. Ni 1,000. Ini nombor 3. 8,392. Okey. Dia dekat kawasan ni lah. 8,392. Ya, dia dekat 8,000 atau 9,000? Salah. Sebab apa dia dekat 8,000? Dia nombor 3. Kalau dia 8,592, barulah dekat dengan 9,000. Kalau dia 3 kat sini, ni 5 kan? Dia dekat dengan 9,000. Ni 3 kan? Dia dekat dengan 8,000 saja. Tulislah 8.
Ribu. Faham tak? Okey, itu saja.